Terus ke siang hari. Sempadan itu bukan sahaja memisahkan tempat, tapi juga masa. Sangkar bunga cemka sudah siap. Dia tak boleh lari dan cahaya matahari ini akan membuatnya semakin lemah. Tiada kegelapan yang boleh bertahan lama di sini. Bagus. Sekurangnya kita tak perlu berjalan dalam gelap lagi. Tapi tetap jaga-jaga. Siang pun boleh ada musuh. Kita berehat di sini. Tempat ini cukup tersembunyi, tapi masih ada cahaya. Kita tak boleh berhenti lama. Gunung Banang masih jauh di barat laut. Kita perlu sampai ke kaki gunung sebelum petang nanti. Inilah bekalan kita: roti kera berbuah kering dan air jernih. Terima kasih. Enak juga rasa makan di bawah matahari. Tak macam roti yang rasa seperti abu di belakang kereta. Kita sudah selangkah lebih dekat. Puteri Banang di Istana Cahaya di puncak Gunung Banang adalah sekutu kuat kita. Cukup berehat. Kita teruskan perjalanan. Hari ini kita mesti mendekati kaki Gunung Banang sebelum malam.